Dulu ada orang cakap, pejabat zakat ni simpan duit lah, simpan duit zakat lah. Saya bukan jenis dengar. Dengar saya dengar. Tapi saya pergi. Saya tanya. Saya tanya dengan CEO. Saya tanya dengan bos dia. Saya tanya dengan pegawai dia. Betul ke Ustaz? Kata duit zakat ni, pejabat zakat simpan. Betul ke Datuk? Katanya pejabat zakat ni simpan zakat. Betul ke Tan Sri? Katanya duit zakat ni pejabat zakat simpan. Dia kata, Mai. Dia tunjuk kat saya. Ni Ustaz ni perolehan tahun lepas. Ni perolehan tahun lepas. Ayat ni kita dah belanja semua. Ni kita nak bayar tahun lepas. Yang kita nak bayar ni Datuk, tak cukup lagi dengan pendapatan kita. Mana yang kami simpan? Kami bagi semua kan? Dah saja tanya abang. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah di Malaysia ni, zakat kita ni tersusun dengan baik. Asnaf boleh jadi pembayar zakat pula. Latih. Saya buat 4 kali dah. Dengan asnaf ni, latih ni. Yang meniaga kek, yang meniaga ni jelly, yang meniaga ni, latih. Hari ni dah jadi pembayar zakat. Ada yang dapat boot, tangkap ikan. Jadi pembayar zakat. Ada yang dah jadi driver van kilang. Ni apa, tokey van kilang. Dah ada van dah. Dulu driver ya, lah ada van dah. Depa pula bayar zakat. 4 kali dah saya buat tuan-tuan. Dengan pejabat zakat satu negeri. Seronok tuan-tuan. Depa pula rasa bangga sebab depa ni pembayar zakat. Alhamdulillah. Keluar daripada kepompong kemiskinan tadi.